What up gang? Aku baru nampak gambar si CM Punk ni. Betul-betul sangat gila lah. Orang nampak tak? Dia baru training dekat gym. Lepas tu kau tengok body dia. Ini neti ke tak ni? Neti ke apa ni? So macam korang tahu, CM Punk baru je kalah dengan Roman Reigns hari tu. Jadi kita boleh nampak yang dia dah tak berapa minggu dah dia tak muncul dalam TV lagi-lagi di WWE. Korang nampak dia dah, ni gambar terbaru dia. Ada brother tu nampak dia dekat, tegur dia dekat gym. Kau tengok, ush, gila. Besar siang. Secara lebih dekat korang boleh tengok ni. Oh, mantap siau. Korang rasa ni neti ke tak? Korang rasa neti ke tak CM Punk ni? Dia ambil keputusan untuk main gym. Lepas mungkin orang rasa ini untuk persiapan untuk fight seterusnya kot. Untuk dia fight balik masuk WWE. Yalah, member nak bawa badan kan. Lagi-lagi usia dia dah makin melanjut. Jadi tapi semak tu. Oh, dapat korang kan. Mungkin ini persiapan untuk CM Punk merebut balik takhta apa, World Championship belt dia tu. Kita tak tahu kan. So jelah, member pun dah buat apa, dia buat badan penat-penat tu, badan besar tapi besar kan. Untuk apa, kalau dia tak, bukan untuk perebutan tali pinggang kan. CM Punk kot, iyalah, rating WWE pun naik lepas dia masuk. Sebelum apa, kita boleh tengok rating WWE setakat yang ada pun si Roman Reigns lah sekarang ada. Roman Reigns dengan Randy Orton je. So tak ada CM Punk, WWE tak berapa nak cun lah kan. Tak kisahlah lain lah, Brock Lesnar jangan nak kira. Memang kau tengok lah dia apa pun, apa, masuk dalam WWE balik, bayaran dia berapa. Tapi ini bukan cerita pasal Brock Lesnar. Aku nak bawa body CM Punk tu lawa Syah. Kau rasa dia tu apa tu, neti ke pakai barang tu? Komen sikit.